Kenapa dalam iddah isteri banyak pantang larang? Suami tak ada pantang larang. Kerana yang dicerai itu bukan suami, tapi isteri. Faham tak lagi? Bila bercerai, siapa yang kena cerai? Suami ke isteri? Faham? Bila kena cerai itu isteri, maka masih lagi berstatus isteri. Dia tidak jadi janda. Isteri ni kalau kita jadi isteri orang, banyak tak pantang larang. Maka kekallah pantang larang. Kerana awak masih isteri. Lagi kita isteri, pantang larang. Bila kurang dah pantang larang? Bila bertukar status kepada jantu. Jadi janda, baru tidak ada pantang larang dah. Orang boleh masuk meminang, awak boleh pakai baju bunga. Kalau isteri orang yang dalam iddah, suami tak benar. Faham? Kerana separuh masih milik suami. Faham? Kerana apa? Kerana suami masih wajib memberi nafkah.